Kesan terhadap buli, dia akan berlaku jiwa tertekan, kesunyian, rasa cemas, mempunyai harga diri yang rendah. Sebab itulah mereka tak suka hadir sekolah dan juga tidak dapat menumpukan pelajaran. Okey? Maksudnya bukan. Diorang ni bukan kamu punya pelindungan. Pelindung kamu bukan lagi pelindung kamu. Okey, pelindung kamu adalah orang dewasa. Dia iaitu yang paling rapat kamu adalah ahli keluarga lah. Ibu bapa lah khususnya yang pertama. Okey? Aduh. Bukan kanak-kanak Ni hak-hak masing-masing. Ada sebab kenapa kamu boleh dapat hak. Kenapa kamu perlu dilindungi. Oleh sebab ni atas kanak-kanak di Ibu Satu ni. Okey, bukan simpati. Empati ni bermaksud kita ni kena merasai. Okey, merasai kawan kita tadi tu apa yang dia rasa, bukan just sekadar kita tengok. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Empat kekurangan. Assalamualaikum cikgu. Cikgu, Shen, Dek Stella, diorang tu buli saya pulang kata saya rasa macam aduh, saya rasa macam nak bunuh diri lah sekarang. Saya stres. Isu semasa dan mereka juga merupakan pemimpin yang akan memimpin negara. Yeay!